Assalamualaikum sahabat semua. Untuk episod pada kali ini, jom kita buatkan satu resipi kegemaran setiap lapisan masyarakat di negara kita, iaitu kuih donat. Kuih yang dihasilkan dalam resipi pada kali ini memiliki tekstur yang betul-betul lembut, gebu, serat yang halus dan tidak padat. Untuk resipi ini, kita akan guna cuka sebagai salah satu bahan bagi menambahkan lagi kelembutan dan menggebukan lagi teksturnya. So, macam mana nak buat? Teruskan menonton sehingga ke penghujungnya. Stay tune dan jom kita masak. Baiklah, pertama sekali kita sediakan dahulu bancuhan yeast. Sediakan 160 ml air suam panas. Masukkan setengah sudu besar gula caster, setengah sudu besar susu pekat manis, setengah sudu besar yeast. Kacau sekejap, kemudian biarkan seketika sehingga yeast mengembang dengan elok. Okey, sekarang yeast yang telah diperam tadi dah pun kembang elok. So, sekarang kita dah boleh mulakan proses membancuh adunan dan menguli dough. Sediakan 2 cawan tepung gandum dan jangan lupa ayatkan terlebih dahulu. Satu setengah sudu besar susu tepung, satu sudu besar gula caster, satu sudu besar susu pekat manis, Okey, sekarang kita campurkan yeast yang telah siap diperamkan tadi. Sekarang kita dah boleh mulakan proses menguli adunan. Kita akan ulikan adunan ni sehingga ianya terbentuk dough. Okey, sekarang tambahkan setengah sudu besar cuka makan. Yang ni penting, ianya akan bertindak sebagai bahan pelembut. Tambahkan juga 1 sudu besar margarin. Dan akhir sekali, tambahkan setengah sudu kecil garam. Sambung proses menguli sehingga ianya membentuk dough yang sempurna. Semakin lama kita uli, semakin cantiklah dough yang akan terhasil nanti. Okey, bila dough dah tak melekat pada tangan dan kelihatan elok macam ni, kita akan rehatkan dough ni seketika sehingga ianya mengembang 2 kali ganda daripada saiz asal. Namun kebiasaannya yang saya selalu buat, saya akan rehatkan selama lebih kurang 40 minit ke 1 jam. Okey, sekarang dough yang direhatkan sudah pun kembang sempurna.
Terus sahaja kita masuk pula pada proses membentuk kuih donat. Dah siap bentukkan kuih donat tadi. Sekarang kita akan rehatkan sekali lagi sehingga 30 ke 40 minit. Okey, inilah hasil dough donat yang telah kita rehatkan tadi. Sekarang dah boleh mulakan kepada proses gorengan. Agak-agak dah kelihatan perang keemasan macam ni, terus boleh angkat dan tuskan. Alhamdulillah, kuih donat yang kita buatkan tadi telah pun siap sepenuhnya. Tekstur yang dihasilkan dalam resipi pada kali ini pastinya memiliki tekstur kuih yang betul-betul lembut, gebu dan terasa ringan apabila digigit. Mempunyai rasa lemak manis yang seimbang membuatkan kuih donat ini sentiasa menjadi pilihan kegemaran bagi setiap lapisan masyarakat di negara kita. Sesuai juga untuk dihidangkan sebagai sarapan pagi ataupun dijadikan sebagai kudapan minum petang bersama keluarga. So, jangan lupa untuk mencuba. Teruskan ikuti channel kami untuk resipi masakan yang pelbagai lagi. Jaga diri, jaga keluarga, hormati setiap insan. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.